Ini Ramadan. Bahagian 1. Dah bangun pun cucu Opah. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Kan akak engkau tengah goreng tu. Yeay! Nak makan, nak makan. Nanti. Kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Asyik ingat makan je. Mana Upin? Ada? Tidur. Pergi kejut dia. Ya. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi Opah tengok masa Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupalah. Maaf, Papa. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa. Tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Baca kuat-kuat Opah nak dengar. Nawaitu sawma hajin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Apa jawapan ni? Amboi, rajinnya adik-adik akak ni. Tak pergi ngaji ke? Hari ni tak ada ngaji. Ustaz demam. Ya? Kalau macam tu, boleh tolong akak. Kan? Tak boleh. Lepas ni, kita orang nak pergi main. Yeay, dah siap. Jamipin, kawan-kawan mesti dah tunggu nak main. Nanti, korang kena tolong belikan ayam. Ada duit? Boleh je. Lepas beli, balik cepat. Bos! Main pun cepat. Kau lagi. Diorang main apa tu? Jom pergi tengok. Tapi, akak suruh pergi beli kejap je. Sikit lagi. Korang main apa tu? Ipin! Korang main lumba bot kertas! Wah, kita orang nak main juga. Boleh? Boleh? Tapi siapa kalah, kena belanja semua orang ABCD. Betul tu. Korang tak puasa ke? Puasa. Insan je tak puasa. Tak sahur pagi tadi. Semua sedia?
balik. Buang masa je lah, Boy. Baru balik? Hapus lagi tu.